Dengar rakaman suara dengan teliti. Kemudian, dengar sekali lagi dan buka muka surat R1 untuk membaca teks rakaman suara serta beri tumpuan pada perkataan yang dicetak tebal. Bilik jahitan ibu sudah seperti tongkang pecah. Ibu meminta kami membantunya mengemas bilik jahitan. Kakak akan membantu ibu mengemas kain-kain perca yang berselerak di atas lantai dan menyapu bilik jahitan. Abang pula akan membantu ibu menggantung baju-baju yang telah siap dijahit untuk disangkut pada tempat gantungan. Saya akan menyusun kain-kain pelanggan yang belum dijahit di dalam almari kaca. Kami membahagikan tugas masing-masing supaya kerja menjadi lebih cepat dan teratur.